Saya sebenarnya tak tahu datang sini untuk apa sebenarnya. Kalau ikutkan, kita orang dah tak ada apa-apa dah. Dah dekat sebulan 2 bulan macam tu. Tapi dia yang ajak saya datang sini untuk make sure kan, pastikan semuanya clear. Tapi nak clear apa lagi? Kita memang dah tak ada apa-apa dah. Buang masa tak? Sebab saya dah tak nak ada apa-apa hubungan dengan dia. Dah tak nak apa-apa connected dengan dia. Langsung dah tak nak lah. Saya nak fokus pada diri saya sekarang. Bagi saya kat sini, saya nak dapatkan semua sebab-sebab kenapa dia tinggalkan saya. Tapi sebelum ni memang gagal untuk saya kontak, jumpa memang tak ada jalan. Tapi saya decide untuk datang ke Be Honest ni untuk clearkan semua dengan saya punya ex lah. Assalamualaikum, kami daripada BGTV. Baby. Weh ni, jap. Ni apa benda stage besar macam ni? Aku tengah awkward ni. Awkward kan? Tengah awkward ni. Tiba-tiba kita kat atas stage ni apa ni? Okay guys, untuk pengetahuan korang, BGTV keluarkan satu idea showcase yang terbaru kami yang dinamakan sebagai Be Honest. Yeah. And yang mana Be Honest ni biasa kalau korang boleh tengok dekat B kat depan tu, bermaksudnya iaitu adalah rancangan daripada BGTV. Betul. Apa ni Be Honest, Zip? Be Honest ni adalah salah satu platform di mana kita akan panggil mereka yang tidak puas hati ataupun pasangan ataupun whatever, berkawan. Senang cakap di miscommunication. Contoh macam kau dengan pasangan korang kan. Antara korang ada miscommunication and tak boleh nak bercakap. So datang ke sini, so kita akan bawa dua-dua borak apa yang korang borak. Kalau anda kata yang kat luar sana diorang jantan dengan jantan tak puas hati, diorang masuk ring. Betul. Tapi yang ni kita kalau tak puas hati dari segi communication, kita akan masuk Be Honest. So tanpa kita melengahkan masa ni, kita nak bagi tahu ni, kita ada nampak Lightbox, kita ada nampak kita punya big sponsor. Boleh kita introduce sikit kita punya sponsor? Silakan. Okay, first kali kita nak shout out to 4Kiosk. And terima kasih dekat 4Kiosk. Betul. And kita punya next sponsor kita adalah daripada Switchpod. Switchpod ni dia ada banyak jenis pot lah. Dia ada Switchpod, dia ada Volpod dan juga dia ada MC Pod. And pot-pot diorang ni memang dah mana-mana pasaran mesti ada punya. So korang boleh dapatkan flavor-flavor diorang ataupun diorang punya cartridge ni dekat mana-mana kedai yang berdekatan. And tidak lupa juga kita punya wardrobe iaitu daripada Famous Glamour. Yang mana mereka sponsor untuk kita punya pula episode. Kita kena pakai. Kena pakai suit. Kita sangat berterima kasih. And tak lupa juga kepada B-Snack. Yang mana B-Snack ni adalah salah satu makanan yang dikeluarkan di bawah BGTV iaitu Snacks Grill Seaweed. Yes. Korang boleh dapatkan dekat TikTok shop B-Snack. Ada berapa flavor? Buka sikit. Kita ada 6 flavor guys. Kita ada 6 flavor which is kita original, tom yum, kita ada BBQ, kita ada banyak lagi yang korang boleh check it out menerusi platform online. Betul. Dah aku habis. Tampak dah habis. Okay. And first kali kita nak bagi tahu sebelum kita mulakan kita punya show ni, korang yang tengah tengok dekat rumah pastikan korang stay sampai habis. Betul. Sebab kita tak nak ada miscommunication antara BGTV dengan audience pula. And korang kena tahu, korang mesti tertanya juga, kenapa ada box 2 dekat belakang kita ni? Yes. Kalau korang nak tahu, kita ada pasangan kekasih yang berada dalam box ni sekarang. So, boleh kita kena introduce sikit kot dekat dorang. Yang mana ini adalah berkaitan dengan apa? Untuk first episode hari ini, dia berkaitan dengan pasangan di mana seorang lelaki ni dia ditimpa kemalangan. Betul. Dan dia sekarang, dia tak boleh berjalan lah. Dia duduk dekat atas kursi roda. So, dekat sini kita nak bawa dorang sebab dorang ada ketidakkesefahaman yang mana perempuan ni ada alasan dia sendiri. Dia nak tinggal lelaki tersebut, manakala lelaki tersebut dia ada alasan sendiri untuk fixkan. Betul. Untuk fixkan benda ni supaya perempuan tu tak tinggal, and kita panggil dorang untuk atas stage ni untuk kita communicate. Betul. Apa yang kita boleh bantu dorang. And tanpa kita melengahkan masa ni, kita start dengan wanita dululah. Kita perkenalkan dulu. Siapa yang di belah kanan kami ni adalah seorang wanita, dan boleh kenalkan diri tak, Kak? Nama saya Zira, panggil Zira je. Umur saya 25 tahun, berasal daripada Johor Bahru. Johor Bahru. So, belah kiri kita ni, abang siapa nama bang? Nama saya Muhammad Firdaus, boleh panggil Daus. Berusia 25 tahun dan berasal daripada Pahang. Pahang Johor. Macam mana? Dalam satu frekuensi. Okay guys, tanpa kita melengah, kita nak tahulah Zira. First kali apa yang membuatkan Zira tahu tak Zira kenapa ada kat sini? Tahu. Berkaitan dengan pasangan Zira, betul? Betul. Jadi boleh Zira ceritakan sikit tak background Zira dengan dia, macam mana Zira boleh kenal dia? Kita orang kenal pun daripada team building tempat kerja. Department lain-lain.
tempat lain-lain tapi boleh jumpa dalam team building. Oh, daripada situ kenal lah. Dari situ kenal. Macam mana awak punya first impression tengok Zira time tu? Dia seorang perempuan yang pandai berdikari dan sangat tekun bekerja. Okay. Jadi dekat sini kita tahu yang Daus sekarang ditimpa kemalangan. Betul tak Daus? Betul. Jadi boleh tak Daus cerita sikit macam mana boleh berlaku kemalangan tersebut dan apa pun menyebabkan Daus sakit apa? Sebenarnya saya terbabit dengan satu kemalangan jalan raya, menyebabkan kedua kaki saya ni dua-dua tak boleh nak berjalan macam biasa. 100% sekarang ni segala pergerakan saya memang mengharapkan wheelchair dan juga tongkat. So agak terbatas lah dari segi pergerakan untuk kaki saya ni. Dia kira awak accident awak naik motor atau kereta? Saya naik kereta bawa balik kerja time tu. Oh, teruk lah. Teruk. Okey, so maksudnya dekat sini semasa awak accident tu awak berpasangan dengan Zira? Ya, dalam kita orang masih lagi dalam hubungan. Dan hubungan kita agak baik sebelum tu. Dan pekerjaan yang saya buat pun waktu saya balik tu pun pekerjaan sampingan untuk plan kita orang lah. Okey, Zira, boleh nak tahu sikit tak? Zira, masa time Zira berpasangan dengan Daus, maksudnya time accident tu apa yang membuatkan Zira nak tinggalkan dia? Tak ada, saya tak ada terfikir pun nak tinggalkan dia. Cuma saya dah mula penat sebab keadaan dia satu dengan perangai dia juga. Okey, Rik. Sebelum kita teruskan, aku rasa dorang dah boleh mempersoalkan siapa yang dorang nak tanya. So guys, antara korang ni siapa yang nak mulakan dulu? Saya minta saya mulakan dulu boleh? Boleh. Boleh. Okey, boleh Daus kita teruskan sesi ni dengan perkongsian daripada Daus dulu yang melibatkan dengan Zira. Zira, ingat tak masa aku tak pernah berkira pun dari segi kewangan apa kau nak aku akan usahakan. Kau tahu tak benda tu? Zira? Ya, aku nampak kau kerja lebih. Kau usaha kuat. Kau nampak benda tu? Kau nampak kan benda tu kan? Aku nampak. Aku rasa selamat. So tipulah aku tak penat. Tipulah aku tak penat langsung Zira. Kau pernah fikir tak aku akan jadi suami kau nanti? Ya, masa tu pun aku tak pernah nak fikir nak pergi daripada kau. Sebab aku nampak. Aku nampak kehidupan aku dengan kau. Masa depan aku dengan kau, aku nampak. Tapi aku nak tanya kau lah kan. Tapi bila aku accident, aku jatuh, aku tak boleh berjalan, aku duduk atas kursi roda ni, aku ingat aku seorang je berubah. Aku ingat diri aku berubah, kerja aku berubah, rutin harian aku berubah. Tapi aku tak sangka kau pun berubah, Zira. Zira, saya ada satu soalan lah Zira. Maksudnya Zira tinggalkan Daus ni atas sebab apa sebenarnya? Sebab tak boleh nak go on ke atau tak rasa macam tak nak ada pasangan yang cacat ke atau macam mana? Sebab saya takut. Takut sebab saya yang usaha seorang-seorang. Sebab dia pun perangai dia lain. Saya rasa saya takut saya tak boleh nak jaga dia. Dia lain dari segi apa tu Zira? Perangai dia. Dia punya perangai dia berubah. Lepas dia accident dia berubah. Dia jadi tak macam dulu. Kalau dulu dia memang bersemangat, kerja, layan saya. Tapi bila lepas accident tu je dia berubah. Dia banyak senyap, banyak diam. Lepas tu murung. Dengan keadaan dia sendiri tak jaga. Macam mana dia nak kalau benda tu jadi sekejap tak apa, mungkin saya faham lah. Tapi benda ni dah lama dah. Penat. Saya dah penat. Sumpah saya penat. Oh, okey Zira, macam Zira cakap, Zira penat dia murung. Maksudnya Zira tak boleh terima mental health dia setelah dia accident atau macam mana? Saya boleh je terima. Tapi masalahnya dia ambil masa yang terlalu lama untuk dia jadi kuat. Sampai bila? Sebab saya pun manusia. Saya pun nak jaga hati saya. Dengan saya faham keadaan dia. Saya memang faham keadaan dia accident.
Dia lumpur, tak boleh berjalan. Tapi tolong, dia kena sama-sama lah. Masalahnya dia tak. Dia dah lain, sangat lain. Sebab aku sakit Zira. Kalau kau tanya tadi, aku berubah sebab aku sakit. Sampai bila? Sampai bila kau nak sedih, rasa sakit macam tu? Sampai bila? Aku hilang diri aku sendiri. Aku hilang keyakinan diri aku. Tapi tu ke alasan untuk kau layan aku macam ni? Macam sampah. Aku ni beban ke? Aku jadi macam ni, kau berubah? Tak, aku tak berubah. Yang kau tu berubah. Kau berubah. Sebab tu aku berubah. Kau faham tak? Memang aku berubah. Fizikal aku berubah. Fizikal. Apa? Waktu aku okey, waktu aku sihat, masa aku boleh drive, aku boleh belanja kau makan, bawa kau pergi mana, travel. Time tu je lah. Waktu aku atas wheelchair ni dah tak valid. Macam tu. Itu maksud kau berubah. Aku berubah sebab apa? Berubah hati ke fizikal? Tak, aku bukannya tak nak jaga kau. Tapi aku muda lagi tau. Kau rasa ada ke perempuan lain kat luar sana tu yang nak jaga kau lumpur dalam keadaan macam ni? Usia muda. Aku tak ready. Aku tak pernah sangka yang benda ni akan jadi kat aku. Umur aku muda lagi tau. Aku pun ada hati, ada perasaan. Aku pun ada cita-cita. Kau kena faham. Aku dah cukup faham kau Zira selama ni. Dah cukup faham. Habis apa yang jadi kat diri aku sekarang ni, fizikal aku sekarang ni, sakit aku sekarang ni. Bila kau berubah, kau nak tinggalkan aku nak kena faham kau juga ke? Aku kena faham kau juga. Okay Daus, ada satu soalan Daus. Tapi macam saya personally, kita tak boleh salahkan dia juga. Mungkin dia ada alasan dia sendiri Daus. Macam pendapat Daus sekarang ni, kalau dia nak cari dia punya cita-cita ataupun dia nak cari someone yang boleh jaga dia, tapi dalam keadaan sekarang ni awak ibarat bagi dia lah, awak ibarat macam tak boleh nak jaga dia sebab awak tengah dalam keadaan atas wheelchair apa semua. So awak nak cakap macam mana dengan dia? Maksud saya macam apa alasan awak untuk bagi tahu dia, untuk yakinkan dia? Saya pernah cakap kat Zira, aku dah cakap dah, sementara aku tengah sakit ni, aku tak mampu nak bergerak, aku akan usahakan macam-macam. Aku akan usahakan kerja yang aku mampu. Aku akan usahakan untuk buat bisnes online. Apa yang aku mampu. Aku tak duduk diam Zira. Aku pernah merayu untuk kau bagi aku masa, bagi aku peluang. Waktu aku dengar dalam recovery ni, aku mampu juga bekerja. Aku bukan duduk rumah 3 bulan, 6 bulan semata-mata. Oh, dalam tempoh 4-5 bulan yang kau sakit ni, apa yang kau buat? Aku nak tanya, apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Aku nak tanya. Aku ni yang buat semuanya. Aku dah rasa macam aku hidup seorang-seorang. Apa yang aku buat, apa yang aku cakap, semua salah. Semua salah. Yang kau kat rumah buat apa? Aku nak tanya. Ada kau cuba buat something, benda yang kau boleh buat walaupun keadaan kau macam tu? Ada tak? Tak ada kan? Ada Zira, ada. Apa? Cakap apa dia? Kau yang butakan mata hati kau. Kau yang tak nampak apa yang aku usahakan. Kau fahamkan proses untuk aku buat bisnes online tu berapa lama? Untuk diri aku berapa lama? Sampai bila? Sampai bila? Aku ni manusia juga tau. Aku manusia Daus. Aku ada hati, aku ada perasaan, aku ada cita-cita aku. Umur aku muda lagi Daus. Muda lagi. Zira, saya nak tanya awak sikit boleh? Masa sebelum Daus accident semua ni kan, dia pernah buat perangai tak? Maksud saya, dia pernah keluar dengan perempuan lain ke, ataupun curang dengan awak ke? Dia pernah ke? Tak, dia tak pernah pun buat tu semua. Tapi kau buat kan? Tapi kau buat. Tak, aku buat pun sebab kau. Sebab aku sakit, kau bertindak untuk cari lelaki lain. Bukan. Oh, so Zira So Zira pernah curang lah kat sini masa time dia tak sakit. Kau tahu tak Zira? Kau tahu tak? Ya, aku tahu. Dalam masa 3 bulan aku accident, aku dapat tahu 2 kali Zira. Bukan sekali, 2 kali kau curang dengan aku. Kau bukan setakat curang dengan orang luar, kau curang dengan orang yang aku sendiri kenal. Kau lupa? Ya, aku tak lupa. Aku ingat tu semua. Aku tahu. Aku sedar. Aku salah. Ya, aku salah. Sekejap. Saya ada satu persoalan lah Zira. Maksudnya Zira pergi curang dengan orang terdekat. Apa maksud Daus? Kawan ke atau macam mana? Kawan saya sendiri. Oh. Ada explanation tak dekat situ Zira? Kenapa? Kenapa? Sebab okay,
dia dalam keadaan yang tengah sakit macam ni, dia selalu down. Dia selalu downkan diri dia. Dia selalu macam, sometimes saya rasa macam dia minta simpati. Saya dengan kawan dia tu, kita sama-sama nak bangunkan dia, nak cuba tolong dia, tapi dia macam dia macam dah putus harap. Alasan dia sakit. Sampai bila? Okay Daus, macam awak cakap tadi yang dia curang dengan kawan awak, apa bukti awak? Sebab dia cakap tadi, ibarat macam dia defend diri dia. Dia mengatakan dia dengan Ikram tu nak bantu awak untuk naikkan hidup awak. So apa alasan awak mengatakan dia curang dengan Ikram? Saya takkan tuduh tanpa bukti lah. Untuk Zira, hubungan kita pun kita dah tak kontak. Saya call, aku call pun setiap kali aku call kau reject. Aku suruh datang rumah pun macam-macam alasan. Sedangkan kau ingat dulu, kau habis kerja, kau nak pergi mana, aku bawakan. Tapi sekarang, bila Allah tu nak tunjuk satu hari tu, aku nampak kau dengan lelaki lain dekat mall. Dan bila aku nampak, kalau kau nak cakap engkau dua-dua nak tolong aku, nak naikkan semangat aku, tapi tak. Apa yang aku nampak, kau layan dia macam mana kau layan aku waktu sihat dulu. Itu ke kau kata nak tolong aku? Apa yang aku nampak depan mata aku. Dan sebelum ni kau lupa ke? Aku pernah tengok WhatsApp kau, apa yang kau buat belakang aku dengan gambar-gambar kau dengan dia. Itu ke kau cakap kau dengan nak naikkan aku, nak naikkan semangat aku? Itu ke? Gambar apa Zira? Cuma bergambar je. Kita selfie je, tak ada apa pun. Tapi memang confirm Zira curang dengan dia kan? Zira mengaku ke tak? Aku rasa aku tak curang. Sebab aku rasa aku boleh pilih siapa yang terbaik untuk aku, yang boleh jaga aku. Sebab hidup, aku perlukan seseorang yang boleh bimbing aku. Tapi Zira tak fikir ke time tu dia tengah sakit? Maybe time dia tengah sakit tu dia punya mental dia tengah down. Tak boleh fikir? Masa tu dah terlalu lama. Saya pun penat. Macam Zira cakap tadi 3 bulan. Baru 3 bulan. Aksiden dia pun teruk. 3 bulan tu rasa lama, macam 3 tahun. Sebab saya balik kerja penat-penat hadap dia. Lepas tu dengan perasaan dia nak layan. Sampai bila? Saya penat. Dia tak habis-habis dengan down dia. Kita zaman sekarang ni semuanya nak cepat. Tapi kalau dengan dia, dengan keadaan dia macam tu, dengan dia punya mental dia sekejap macam ni, sekejap macam tu, saya penat lah. Sumpah saya penat. Saya bukan robot tau yang nak tunggu macam orang tak ada hati. Sebab saya memang dah tak ada hati. Jadi apa pendapat Zira dekat sini adalah untuk berpasangan kena sempurna fizikal dan juga mental lah. Tak, bukan. Tapi the point is dia punya perangai. Perangai dia memang totally berubah. Dia banyak depressed. Kadang-kadang tengah saya kerja ni pun dia text saya down. Ya, aku tahu kau sakit. Tapi kau janganlah buat macam ni. Kau bagi aku susah lagi. Mental aku pun aku nak kena jaga juga. Dengan hati tak ada. Daus ada apa-apa pendapat? Apa yang dia kongsikan berdasarkan opinion dia? Kau memang tengah cakap dengan cermin. Kau cakap kau bukan curang. Kau nak ada ruang untuk kau juga. Ada apa orang kata, untuk fikirkan perasaan kau juga. Macam aku cakap tadi, kau tahu kenapa aku jadi macam ni? Sebab aku hilang semuanya. Zira. Penat dah Daus. Sampai bila? Ya, aku tahu kau hilang semua, tapi penat dah. Daus, boleh tahu tak masa yang lepas dia curang di kantor dengan awak tu kan, apa reaction awak dekat dia? Saya still maafkan dia. Saya still boleh terima. Bukan bermakna saya ni bodoh. Aku tak bodoh Zira. Aku tak bodoh nak bagi peluang macam tu. Tapi sebab aku sayang. Bukan sekali, 2 kali Zira. Dekat WhatsApp. Semua dah ada dah. Dah banyak dah sebab untuk aku tinggalkan kau. Tapi aku tak mampu. Aku still bagi peluang. Itu sebab kau bagi peluang kat aku, sebab kau sayang. Tapi aku dah tak ada hati dah, Wus. Sebab apa? Sebab aku sakit kan sebenarnya. Sebab aku sakit. Bayangkan kalau aku tak aksiden. Sekarang ni kita buat apa? Sibuk ngurusan kahwin, betul? Ni semua sebabkan aku sakit. Bukannya sebabkan saya nak cari orang yang boleh jaga saya lah, apalah itu, inilah, ini yang terbaik lah. Habis tu selama tak, ni kau sendiri pun kau tak boleh nak jaga diri kau.
Kan aku dah pernah minta peluang. Aku dah janji aku nak pulihkan diri aku. Sampai aku bila? Sampai bila Daus? Aku dah penat lah. 3-4 bulan aku penat tau tak? Diri kau sendiri pun kau tengoklah diri kau. Kau tak boleh jaga diri kau, macam mana kau nak jaga aku? Kau nak aku macam dulu balik. Tapi sekarang ni aku cuma mampu bagi masa, sokongan dan kasih sayang. Tu pun tak cukup ke Zira? Tak, sebab tak macam dulu. So senang macam ni lah Zira. Kesimpulan dia tak payahlah nak cakap orang yang boleh bimbing you. You nak yang perfect je, betul tak Zira? I accident. You bayangkan I warded. Dalam masa I kat warded tu, you keluar dengan siapa? I kat warded. You bayangkan I baru je accident, I kat warded. You decide untuk keluar dengan siapa? Spend time dengan siapa? I cuba keluar je. Untuk apa? Tak, I pun ada benda juga yang I nak share. Pasal you, pasal kita dengan orang lain. Just share. Zira, aku ni bukan beban tau. Aku ni cuma luka. Kau faham tak? Tapi kau sekarang tak pernah tengok aku ni macam manusia. Kau tengok aku ni memang beban ke untuk hidup kau? Aku tak ada cakap pun Selama ni aku ada juga tolong. Kau tak nampak tu. Tapi kau tengoklah, selama mana aku tolong kau, selama mana aku jaga kau, kau macam mana? Kau berubah kan? Kau jadi panas baran. Aku sendiri pun takut tau nak dekat dengan kau. Kau rasa aku rasa selamat ke? Aku faham sangatlah perasaan kecewa kau tu. Aku tahu aku tak boleh nak bagi kau kebahagiaan macam dulu. Tapi ingat tak dulu, aku usaha habis-habis untuk kau. Siang malam untuk kita hidup senang. Hari dulu kan aku usahakan. Baru kali ni je aku jatuh. Semua berubah. Tapi kau aku ingat tak benda tu? Aku ingat. Tapi aku tak boleh dah, Us. Aku tak boleh stay untuk benda yang dah tak ada rasa. Kau faham tak? Tak ada rasa ni. Tak ada rasa. Aku pun tak tahu macam mana boleh hilang benda tu. Aku pun tak tahu. So dekat sini Daus tak boleh terima yang Zira nak gerak daripada hidup. Daus kata macam mana? Saya memang tak boleh. Sebab saya memang sayangkan Zira. Saya sayang dia sangat. Saya bukan nak menjebelahi Zira lah. Tapi ini personal lah. Saya rasa apa yang Zira cakap tu ada benda betul. Tapi in the same time ada perbuatan dia yang tak betul. Tapi saya pun tak boleh nak cakap apa sekarang ni. Bagi saya pula kan, Zira, cuba kalau dia masih okey lagi sekarang, awak rasa awak curang lagi ke dengan dia? Awak tak rasa ke sebelum hubungan awak makin ke depan kan, ini ujian untuk awak? Tapi saya dah tak sanggup dah. Sebab selama 3-4 tahun ni, dia macam tu perangai dia lagi teruk. Sampai bila dia? Maksudnya, macam mana dia nak cure diri dia sendiri sedangkan dia macam tu? Okay. Mental saya pun, saya kena jaga mental saya. Dia pun duit simpanannya pun makin sikit. Kalau dia dah tahu duit simpanan dia makin sikit, cuba buat sesuatu yang boleh tambahkan pendapatan. Duit yang kau mention. Habis yang selama yang aku kerja siang malam, apa yang kau nak aku ikut semua. Itu memang tugas yang kau itu tak kan? Yang itu tak dikira. Sekarang tak, ni baru nak kira. Aku perempuan, Daus. Kalau aku duduk kat rumah pun, orang tak heran sebab aku ni boleh jadi housewife. Tapi kau, aku sakit kan Zira. Apa kali aku nak ulang? Tengok. Lagi-lagi sakit. Itu je alasan kau. Itu je alasan kau. Sampai ke sini pun itu je alasan kau. Zira, kalau kau sakit pun aku boleh jaga kau lah Zira. Kau tak bekerja ke apa, aku boleh jaga kau lah Zira. Ya, sebab aku perempuan, Daus. Aku perempuan.
Kau lelaki. Patutnya kau yang bakal jadi ketua keluarga. Patutnya kau yang kena usaha. Aku dah tunjukkan dah sebelum ni. Kau nampak kan bertahun aku usahakan untuk kita ni. Itu dulu. Yang sekarang ni, kita cerita yang sekarang ni masa kau lumpur. Apa yang kau bagi kat aku? Walaupun kau tak ada dapat pendapatan pun, sekurang-kurangnya perasaan kau, hati kau, mental kau jaga. Termasuk mental aku juga terjaga. Macam mana aku nak jaga kalau kau sendiri pun tak jaga perasaan aku? Berapa kali aku nak ulang, aku nampak engkau curang. Ya Allah. Engkau curang berapa kali Zira? Bukan sekali, bukan 2 kali. Itu yang kau nampak. Yang aku jaga kau 3-4 bulan ni, kau tak nampak ke? Habis tu aku nak kena faham kau curang macam tu. Disebabkan kau jaga aku sebelum-sebelum ni, apa yang kau buat sekarang ni, yang kau curang semua ni, aku nak kena diam. Aku nak kena terima semua benda macam tu. Daus, tolonglah, terimalah hakikat. Aku dah tak ada hati dah. Aku dah tak ada hati. Terima hakikat. Aku rasa stuck. Tiba-tiba benda ni jadi macam ni. Kita belum kahwin lagi tau. Kalau kita dah kahwin nanti macam mana? Kau fikir. Sebab aku fikir panjang, Daus. Ya, aku tak minta sempurna pun. Aku cuma nak kau jadi peneman aku. Walaupun aku jatuh sekarang ni, aku nak kita sama-sama jalan. Bukan nak lari daripada. Bukan lari pada aku yang tengah susah sekarang ni. Tapi jap, saya ada persoalan lagi ya. Macam Zira kan, maksudnya sebenarnya awak memang dah tak nak Daus disebabkan dia cacat, ataupun awak tak nak dia sebab dia tak ada duit ke, atau awak tak nak dia sebab apa? Bagi alasan jujur sikit. Sebab macam tak ngam lah kalau awak cakap awak tak nak dekat dia, tapi awak buat macam awak sayang dia, tapi awak curang dia. Benda tu macam tak best. At the same time memang saya boleh terima. At that time memang saya boleh terima. Tapi bila lama-lama perangai dia macam gitu, saya rasa memang saya tak boleh. Aku tak boleh jaga orang macam ni. Aku tak boleh jaga orang lumpuh macam ni. Tapi macam si Daus tu cakap tadi kan, dia akan recover dalam 9 bulan tadi Daus lebih kurang. Betul. Kalau tak recover, dia pasti. Diri dia sekarang ni pun dia pasti. Jadi betul lah, disebabkan aku tengah sakit, duit aku makin habis, jadi punca utama kan kau tinggalkan aku. Tak. Kita belum kahwin lagi tau, Daus. Masa ni lah boleh buat keputusan. So maksudnya basically awak tinggal dia sebab dia cacat. Simple. Tu je. Itulah sebenarnya Alasan. Simple. Yes. Senang. Puaskan, Daus. Sebab susah sangat. Aku tak nak sakitkan diri aku tau. Takkan aku nak korbankan diri aku Umur aku 25 tau tak? Dengan kerja aku, dengan mental aku. Lepas tu aku nak kena jaga kau. Daus, kalau let's say Zira tak ada dalam hidup awak sekarang ni, apa yang awak risau sangat? Apa yang membuatkan awak tak boleh nak move forward? Sejak saya kenal dia daripada awal, saya buat hubungan dengan dia, saya create moment dengan dia. Saya dah berniat untuk jadikan dia isteri. Saya dah korbankan semua benda, kerja. Okay, boleh saya tahu tak situation mental awak sekarang macam mana? Macam before this, awak sakit, awak jadi naik wheelchair, kerja tak ada, duit dah makin kurang, awak mental lagi, depressed lagi dengan kehidupan personal awak, and tambah lagi Zira tinggalkan awak. Apa status awak punya mental sekarang? Lagi teruk ke atau macam mana? Lepas saya jadi macam ni, saya okey lagi. Disebabkan saya tahu Zira akan ada dengan saya. Tapi lepas dia bertindak macam ni, dia berubah macam ni, 100% mental saya, fizikal saya dah tak terurus dah. Saya tak mampu nak berfikir positif dah. Sebab bagi saya, lepas saya jatuh macam ni, Zira je yang menjadi penguat untuk saya teruskan kuat. Tapi Zira dah bukan penguat kau lah. So macam mana bro? Kalau dia punya keputusan, dia memang dah tak nak dah dengan kau. Saya yakin saya boleh fixkan lagi hubungan saya dengan Zira. Selepas dia curang? Ya. Zira tak nak bagi peluang kat dia? Saya tak ada hati. Kita boleh fixkan balik Zira, kita boleh. Tak, aku tak nak. Kalau dulu kita boleh, kenapa sekarang tak boleh? Dan aku takkan nak babitkan kait kes curang ke apa. Aku boleh terima semuanya. Aku boleh terima kau bulat-bulat. Aku boleh terima. So kau nak kau nak aku berpura-pura depan kau? Kau nak aku berpura-pura sayang kau? Aku cuma harapkan kau setia je Zira. Setia dengan aku. Tak ada hati dah Us. Terima lagi kak, aku dah tak ada hati. Zira, andai kata lagi 9 bulan dia elok, macam mana? Saya tetap dengan keputusan saya. Saya tak sanggup.
Sebab saya pun tak tahu akan datang nanti macam mana. So kiranya kau memang tak boleh nak hidup susah senang dengan pasangan lah macam tu. Andai katalah jodoh kau dengan Ikram dan Ikram pun kena bala macam ni juga, kau akan tinggalkan Ikram juga ke? Kau akan buat dia macam mana kau buat aku ke? Jangan nak babitkan orang lain lah, Daus. Ikram ke siapa ke, aku buat yang terbaik untuk diri aku, untuk hati aku. Untuk diri kau seorang je lah. Maknanya kalau pasangan awak nanti accident pun awak akan tinggalkan juga lah. Itu terbaik untuk awak, tak menyusahkan awak. Macam tu. Kita tengok keadaan apa yang terbaik. Oh. Saya cakap jujur, saya malas. Saya tak nak. Saya penat, saya malas. Saya harap awak nampak, Ros. Saya ada persoalan lah. Kalau contoh dia cacat tapi dia duit banyak, awak tinggal dia? Kalau saya tak susah, tak apa. Aduh. Daus, saya harap awak nampak lah, Daus. Sebab dia yang ajar saya dulu. Semua dia sediakan. Pernah tak dia ajar saya hidup susah? Tak ada. So buat apa saya nak bersusah-susah dengan dia? Kalau saya boleh pilih hidup saya yang lebih baik. Sekarang ni saya baru 25, belum kahwin lagi. Saya boleh buat keputusan untuk diri saya, untuk hati saya. So kata putus Zira tak nak ada lagi lah. Sebenarnya Zira, kita buat platform ni sebenarnya kita kalau boleh nak baikkan balik hubungan yang dah lama terbiar ataupun hubungan yang tak ada persefahaman kan. Tapi Daus, dari apa yang Zira dah cakap ni kan, dari side kita orang pun apa yang kita orang nampak, Dia memang tak ada hati. Ya. Dia tak ada hati. Be honest lah. Daus kena terima dengan hati terbuka, Daus. Aku janji aku berubah. Aku boleh baik. Aku boleh kerja macam dulu balik. Aku boleh kerja, aku boleh sihat, aku boleh bangun. Aku dah penat dah, Daus. Aku dah buat keputusan dah. Aku tak boleh teruskan dah ni. Daus, kita sebagai lelaki, kita tak ngam kalau kita merayu perempuan. Lagi-lagi perempuan tu dia dah tak nak kita. Aku sayang sangat kat dia. Faham. Tapi takkan kau nak biar maruah kau kena pijak macam tu, Daus? Zira sekarang dah ada lelaki lain ke? Jujur Zira. Ha. Jujur je. Jujur je. Be honest. Be honest. Ada lelaki lain ke Zira? Saya cuma rapat je tapi tak ada. Terkira Zira ada perasaan kat lelaki tu lah. Perasaan tu memanglah ada. Cuma dia tak. Masih kawan lagi. Masih rapat lagi. So Zira memang dah tak ada hati langsung dekat Daus sekarang Azira? Tak ada? Tak. Siapa lelaki yang kau masukkan tu? Tak payah tahulah. Jaga diri kau dulu. Tak payah nak ambil tahu. Kenal ke tak kenal ke, kau jaga diri kau tu dulu. Diri kau sendiri kau kena ambil tahu. Tak payah nak tak ambil tahu hal orang. Kau jaga diri kau tu dulu. Kau tengok diri kau tu sekarang. Apa yang ada? Apa yang tak ada tu kau adakan. Sihatkan badan kau tu, kaki kau tu betulkan. Mental kau tu yang kena kau jaga. Kerja, kereta, rumah ke apa, everything. Benda tu yang kau kena jaga. Zira tak tak takut ke? sibuk. Zira tak takut ke? Someday tiba-tiba situation si Daus ni kena kat Zira. Pasangan Zira buat apa yang Zira buat sekarang? Zira tak takut ke? Kifarah. Farah. Tak, saya tak rasa ni kifarah sebab saya belum kahwin dengan dia. Ini keputusan yang baik. Kalau saya dah kahwin dengan dia, tu lain cerita. Ni sekarang saya belum kahwin. Kira Zira rasa macam Zira ada hak untuk buat keputusan lah kan? Ya, sebab kita belum kahwin lagi. Kami belum kahwin. Kau belum kahwin dengan aku. Kau bukan suami aku. Kita baru merancang. Salah ke aku nak buat keputusan sebelum ni? Kalau aku dah kahwin dengan kau, ni lain cerita. Kalau aku kahwin dengan kau, lagi teruk nanti kau rasa. Sekarang ni kita belum kahwin. Okay, nampak gaya kita punya segmen this time agak tough and kita boleh faham yang pasangan perempuan memang tak boleh teruskan, pasangan lelaki still lagi nak. Kejap. Zira, tolonglah Zira. Aku merayu sangat. Aku tahu aku maruah seorang lelaki aku dah tak kira dah. Aku cuma nakkan kau je. Aku janji aku berubah. Sudah. Aku kerja balik. Aku cuba balik semua macam dulu. Sudah. Aku dah tak kisah dah maruah lelaki ke apa. Yang penting aku merayu sangat. Jangan tinggalkan aku. Tolonglah, tolong terima hakikat. Aku tak boleh terima hakikat. Aku tak nak redha. Ya Allah, terimalah Daus. Terimalah. Kau nak aku berkorban apa lagi? Tak, aku berkorban. Kau cuma perlu ada dengan aku je. Aku minta kau teman aku. Aku pura-pura.
Aku pura-pura sayang kau, pura-pura jaga kau, pura-pura senyum depan kau. Semua tu kau nak. Pura-pura. Padahal kau dah tahu aku memang dah tak ada hati. Tolong jangan paksa Daus. Aku dah penat dah. Tapi aku dah cakap kan, aku berapa bulan je Zira? Sudah. Berapa bulan je Zira? Tak Sudah. lama pun. Aku boleh bangun balik. Sudah. Sekarang ni pun aku nak cakap dengan kau pun tak boleh sampai kita ada kat sini. Kau tahu kenapa ada kita kat sini kan? Kita Aku kat sini sebab penat apa? lah. Sebab aku tak boleh cakap dengan kau. Aku penat sampai Bila kat kita sini. kat sini kita tak boleh nak borak. Sampai sini saja. Bila kita dah habis pada sini